Wah, ni tengok ni. Saya mau mari dah weh. Ikan. Oh, banyak saya weh lah. Ha. Okey, kita bunyi lagi semu untuk gapo? Untuk kita nak pergi cari ikan nemo. Ni, tengok ni comelnya. Ikan nemo. Halo, hai, assalamualaikum, sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Sukapon Channel. Dah ni Nana duduk di semesan. Kita pakai baju gini. Nampak dah deh. Yalah kita nak pergi main air. Sini kata comel sangat air dia. Lepas tu ada ikan nemo gapo nanti kita nak naik perahu ni. Perahu bok. Mari kita bok diri lah deh. Nak gimana ya? Ada babu. Wah, kita tidak. Tadi kita pergi di pulang. Semesan tempat ada ikan nemo. Ini kita nak pergi. Comel aja sebab. Hari ni Nana duduk dengan keluarga Bang Chen Yim. Terima kasih banyak-banyak yang ikut hati Nana. Ikut nak pergi mana dia bawa belakang. Tengok. Terima kasih tu. Kita sampai dah main air. Boleh main tengok nemo. Nanti yang kat sini banyak nemo. Wah. Okey Semu. Kita dah turun dari air sini. Nampaknya ikan duduk tengah mari saya gitu. Semu ni banyaknya. Nanti kita nak terabun dah deh. 1, 2, 3. Oh, tak ada ikan Semu. Tak ada ni. Lagu mana ni? Ni nampak dah. Oh, duk bawah Semu. Nanti kita nak tolak kali lagi. 1, 2, 3. Oh, ni tengok ni. Aku tahu dah dia kena buat gini Semu. Klik ni buat gini. Baru je mai. Mari dah. Tengok kau ni pun kena pakai ayak juga weh. Tu kalau tak ada ayak tak boleh weh. Oh, mari dah. Mari dah. Tengok ni mari dah Semu. Aku kata dah kena ada ayak. Tahu dah ayak gapo nanti Nana nak ajak. Wah, lek bukit udah boleh sakit. Mari selalu tengok tu. Wah. Mari pergi tangi belakang lah weh. Ya tahu kata Nana soho berkali deh. Pakat mari cari Nana belakang tu deh. Oh, tengok. Nana memang suka lah main ikan kat Semu. Tengok makan mari dah weh. Tak ada tangi pun mari duduk tangi nak ayak weh. Tadi kita pergi main dengan ikan rima. Lepas ni kita mari tempat ikan nemo pula. Okey, kita nak turun tempat yang kedua. Nanti kita nak tunjuk nemo ni duduk sini kita jumpa dah. Ni sini kita jumpa dah tempat nemo duduk Semu baru jumpa yang tempat yang kedua, baru jumpa tempat nemo duduk. Tapi sini dalil Semu, dalil weh nak boleh kau nampak nemo. Kita ni orang gemuk kau nampak lek atas. Sudahlah nak masuk pak nemo tu payah sangat. Nanti kita nak buat pergi tengok. Ikan kau ni pada ni Weh lah ni jumpa ni mai tengok mai Pak Nana ni tengok ni. Nanti Nana nak bawa pergi tengok. Tu tu. Tu mari dah. Tu tempat nemo. Jumpa juga akhirnya ni. Wah, comelnya nemo. Aduh, nak royak wih deh. Nak sampai ke bawah ni sakit liling. Nak royak wih supaya nak pecah beling. Kita tengok ni. Nemo ni dia duduk tahu ke tak Semu. Dia duduk berdua sahaja jadi kelaming dia. Kalau mampu seekor jadi mampu lah kedua. Supaya Nana. Tak dia cai dia. Kita nak pergi main perahu. Papai pula. Okey, kita mari dah tempat yang ketiga. Sesi ni kita nak bawa bermain-main air dengan bergambar. Nak naik perahu pape.
tengok perahu pape weh. Macam kata datang perahu aku kata. Buat gana we comel. Pukul we comel. Kalau tak comel nanti lah. Nanti. Kita main air dulu. Suasana sini memang comel semua. Suruh aku buat gambar. Buat gitulah. Gitulah. Apa gitulah. Tu. Ada je ngajarnya. Suruh kekeng pula dah. Naik gitulah. Ginilah. Suruh bercacah lah pula dah. Tak ada apa lah. Juga kamu ke lagu mana cacen. Jatuh gedung nanti kita besar ni. Angin nak buat pelak-pelak deh. Bo naik sungguh toleh weh. Semek. Akhirnya comel juga gambar kita. Nampaknya. Mau gambar lagu mana? Aku pun comel juga weh. Lepas ni kita main lah dulu air. Puas hati dulu belum nak balik deh. Tu kita main sepuas-puasnya sebelum nak balik. Sebab Nana ni memang suka benar kalau jumpa air kat semu weh. Duk sengih-sore macam gila. Nana memang happy benar kalau main air kak. Okey lah kalau siapa nak mari sini kak. Boleh lah mari dah memang suka sebentar. Sebab naik perahu tadi nak mari pun tak lama sangat. Jadinya tak kena naik bot tu jeje lah. Boleh main sepuasnya. Lepas tu petang kita boleh lah balik selalu. Jadi tak kena main tidur. Sini nak main untuk sehari trip sehari tu. Memang best lah. Dia ada perahu, dia ada kenu kita main, dia sepuas-puasnya. Gini. Apa masa kita kena balik dah sebab kita mari terik sebelah petang. Jadinya terik ni memang all the best. Sedap sungguh semu. Semu kena teramah hari tu.